Assalamualaikum sahabat Malaya Daily. Salam sejahtera kawan-kawan. Dua parti politik, Pejuang Tanah Air dan Parti Putra Malaysia, secara berasingan mengkritik kerajaan kerana didakwa gagal menangani isu asas rakyat secara berkesan. Di Johor, Pejuang Johor menyuarakan kebimbangan terhadap krisis pengurusan sisa pepejal yang semakin meruncing sehingga membebankan pekerja kebersihan dan menjejaskan kualiti hidup rakyat. Ahli MEP Pejuang Merangkap Bendahari Pejuang Johor, Dr. Khairil Anwar Razali berkata, bantuan one-off yang diumumkan kerajaan negeri tidak menyentuh punca sebenar masalah, sedangkan pekerja terpaksa menempuh perjalanan jauh ke tapak pelupusan di luar daerah sekaligus meningkatkan risiko keletihan dan kemalangan. Menurutnya, kelewatan kutipan sampah menyebabkan pencemaran, bau busuk serta imej bandar tercalar, malah mencerminkan kegagalan perancangan dalam era pembangunan pesat Johor. Pejuang Johor menggesa penyelesaian jangka pendek seperti penyediaan stesen transit setiap daerah serta pelan jangka panjang berasaskan teknologi moden termasuk insinerasi dan kitar semula. Sementara itu, Pemangku Ketuwira Parti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Izwan Zainal, pula mendakwa kerajaan pusat hilang fokus apabila lebih lantang menangani isu kecil berbanding masalah besar yang menyentuh keselamatan dan nyawa rakyat. Beliau menegaskan rakyat sudah muak dengan retorik pasca banjir tanpa penjelasan telus mengenai keberkesanan projek mitigasi dan perbelanjaan berbilion ringgit. Putra turut membangkitkan isu kematian akibat pemandu mabuk yang disifatkan sebagai tragedi berulang tanpa tindakan tegas, sekaligus mencerminkan kelembikan penguatkuasaan dan kegagalan moral pentadbiran. Kedua-dua parti menegaskan bahawa rakyat tidak lagi menilai kerajaan melalui kenyataan atau penampilan media, sebaliknya menuntut dasar jelas, data boleh ukur dan reformasi menyeluruh dalam mengurus isu asas negara. Sekian saja. Temui kami dalam berita seterusnya.